Aku tahu, korang yang tengah tengok ni, yang kaki Steam, bukan Steam bahan terlarang kaki main game dekat Steam dan terfikir device apa yang sesuai untuk korang main game PC, ini video untuk korang. Hari ni, kita nak borak pasal satu topik yang ramai gamer tengah pening nak pilih. Mana lagi berbaloi untuk main game? Steam Deck ataupun PC gaming? Sekarang ni, ramai orang minat main game PC tapi tak semua nak spend ribuan ringgit untuk setup lengkap dengan casing RGB, monitor besar dan kipas bunyi macam jet berjuang. Sebab tu ramai mula pandang pada Steam Deck, satu peranti handheld dari Valve yang kononnya boleh main semua game PC dalam genggaman tangan. Tapi, betul ke dia berbaloi? Atau sebenarnya kalau dah ada bajet sikit, baik terus bina PC kan? Jom kita kupas satu-satu. Sebab hari ini kita akan tengok harga, prestasi, flexibility dan jangka masa panjang. Let's ajak. Assalamualaikum geng, dan bersama aku lagi Ajak. Dan macam biasa, siapa-siapa yang belum subscribe, tekanlah button subscribe, tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Dan siapa-siapa yang ingin support channel ini dengan lebih mesra, bolehlah beri sumbangan ataupun donation korang dekat channel ini. Link donation dekat ruangan description. Samsa Hamidah. Jom kita mula cerita topik kita. Okey gang, kita start dengan perkara yang paling penting. Duit. Harga Steam Deck sekarang di Malaysia lebih kurang 1,900 hingga ke 2,800 ringgit. Bergantung pada model dan juga storan. Kalau korang ambil versi OLED, harga boleh cecah 3,000 ringgit lebih. Untuk PC gaming pula, kalau korang nak main game AAA dengan lancar, at least kena bajet 3,500 ke 5,000 ringgit. Itu pun baru CPU, GPU, RAM, casing, power supply, belum masuk monitor, keyboard dan juga tertikus. Maaflah geng. Jadi, kalau tengok daripada segi kos permulaan, Steam Deck memang nampak lebih berbaloi. Murah, semua dalam satu dan boleh terus main game Steam tanpa setting rebate. Tapi, mesti ada kelebihan lain. Bila korang dah invest sekali, jangka masa panjang dia lebih tahan, boleh upgrade part demi part bila perlu dan jadi lifespan dia lebih panjang. Macam pepatah gamer kata, Steam Deck untuk fun, PC untuk masa depan. Aku cipta je pepatah tu geng. Sekarang kita masuk bab prestasi. Bab yang buat gamer selalu bertengkar dalam komen. PC memang menang daripada segi kuasa mentah geng. Dengan GPU macam RTX 4060 ataupun RX 78,000, korang boleh main game berat dalam 1440p ataupun 4K dengan grafik ultra dan frame rate tinggi. Tambah pula kalau monitor korang 144Hz ke atas, memang smooth macam mentega cair geng. Tapi, jangan pandang rendah pada Steam Deck. Walaupun kecil, dia masih boleh jalan game besar macam Cyberpunk, GTA 5, Elden Ring, Horizon Zero Dawn dengan stabil. Asalkan korang tak terlalu pentingkan ultra setting. Most game boleh main dalam 720p ataupun 1080p. Medium setting dengan FPS antara 40 hingga ke 60. Untuk handheld itu dah cukup impresif dah geng. Cuma kalau korang jenis suka VR gaming, modding ataupun main game kompetitif macam Apex Legends dan juga Valorant, PC memang jauh lebih sesuai sebab latency rendah dan prestasi tinggi. Ini part yang ramai tak sedar. Steam Deck ini portable dan itu kelebihan paling besar dia. Korang boleh main game PC sambil baring, sambil tunggu flight, sambil lepak dekat sofa, plug masuk saja, sambung wifi, terus enjoy. Untuk gamer yang banyak travel ataupun student yang tak ada ruang nak letak setup besar, Steam Deck memang padu. Tambahan lagi boleh connect ke TV ataupun monitor melalui dock. Jadi korang boleh tukar jadi mini PC bila dekat rumah.
Tapi kalau korang suka suasana gaming room yang lengkap dengan monitor besar, lampu RGB dan kerusi gaming yang boleh pusing 360 darjah, PC tetap bagi pengalaman yang lebih puas. Nak streaming, editing, multitask sambil buka Discord, Spotify, OBS dan Chrome 20 tab, Steam Deck mungkin tak cukup nafas. Sekarang bab yang selalu jadi penentu, upgradability. PC gaming ni ibarat Lego, geng. Semua part boleh tukar. Nak tambah RAM, tukar GPU, upgrade SSD, tukar cooler, sama boleh. Jadi bila game makin berat, korang tak perlu beli sistem baru. Cukup upgrade 1-2 komponen je, geng. Steam Deck pula lebih lock. Ya, ada orang berjaya tukar SSD dia, tapi CPU dan GPU itu tetap sama. Dalam 3 ke 5 tahun, bila game makin besar dan berat, korang akan nampak limit dia, geng. Jadi kalau korang jenis yang suka ikut trend dan nak main game terbaru dengan grafik maksimum, PC akan jadi pelaburan jangka masa panjang yang lebih berbaloi. Satu lagi faktor, ekosistem, geng. Steam Deck memang guna sistem Linux Steam OS, tapi boleh juga install Windows kalau nak. Cuma bila guna Windows ada sedikit isu bateri dan compatibility. PC pula memang lebih bebas. Korang boleh main bukan saja game Steam, tapi juga Epic Games, EA Play, Ubisoft, Xbox Game Pass, semua sekali. Nak rakam gameplay, edit video, buat kerja, belajar coding, semua boleh dalam satu mesin, geng. Steam Deck lebih kepada plug in, play and chill. Tapi kalau korang suka customize dan kontrol semua benda, PC lebih fleksibel. Jadi, akhirnya, mana satu yang lebih berbaloi? Jawapan dia, geng, bergantung pada siapa diri korang sebagai gamer. Kalau korang suka main game santai-santai, nak main di mana-mana, tak kisah setting medium atau low, ambil Steam Deck. Tapi, kalau korang nak prestasi tinggi, grafik cantik dan juga game berat, suka upgrade, mod dan customize, nak guna untuk kerja, editing dan gaming sekaligus, PC gaming tetap juara. Kesimpulannya, Steam Deck ini ibarat mini PC untuk gamer santai. Sementara PC gaming ibarat mesin impian untuk gamer tegar. Jadi, sebelum beli, tanya diri korang dulu. Tanya betul-betul. Korang nak senang main di mana-mana atau nak pengalaman terbaik di meja gaming korang? Komen dekat bawah, geng. Korang team mana? Team Steam Deck ataupun team PC Master Race? Aku nak tengok siapa yang menang dalam poll ini. Okey guys, itu saja video aku pada kali ini dan jangan lupa like, share dan juga subscribe untuk lagi video gaming santai daripada Let's Ajar. Berlarilah ke mana pun jika kau milikku, kau milikku. Itu lirik lagu, geng. Macam biasa guys, keep smile, still humble, balu apa. See you in the next video. Let's Ajar.